Berhenti, berhenti. Itu bendera terbalik. Itu bendera tukar dulu. Pusing. Tak Pusing. boleh. Pusing. Pusing, pusing. Kan saya mau buka. Orang lain ramai oh. Ini jangan buka. Yang ini macam pusing ah. Okey. Sekarang buka. Sekarang. Kan saya mau buka. Orang lain ramai oh. Ini jangan buka. Yang ini macam pusing ah. Okey. Sekarang buka. Sekarang. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bertemu lagi ke channel saya, Jualan channel kita. Tengok tadi. Wow. Semangat kemerdekaan ke Malaysia. Akan disambut pada 31 Ogos ni. Tapi tengok kat tadi. Aduh. Yelah. Yang menyambut tu bagus lah. Yang menyambut tu memandangkan orang warga asing ataupun mungkin warga Rohingya atau mungkin orang Bangladesh yang bekerja di Malaysia ni. Dan nak balik daripada kerja tu kot, dia ada mengibarkan jalur gemilang bendera Malaysia. Tapi Allah terbalik kan. Dan jom saksikan video punah bersama-sama saya. Let's go. Zas. Itu bendera terbalik. Balik tahu ah. Baik. Cabut dulu. You berhenti. Itu bendera terbalik. Itu bendera. What? Tukar dulu. Pusing. Tak boleh. Pusing. Pusing. Itu bendera terbalik. Balik tahu ah. Baik. Cabut dulu. You berhenti. Itu bendera terbalik. Itu bendera tukar dulu. Pusing. Tak boleh. Pusing. Pusing. Ini tak boleh dia macam. Tak boleh. Cabut. 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 You mau kena pukul lah kalau ni. Kan saya mau pukul. Orang lain ramai oh. You jangan buka. Yang ini macam pusing ah. Okey. Sekarang buka. Sekarang. Sebelum ni orang lain tangkap you Nanti- Baik saya tangkap you dulu. Mana you beli ni apa hal terbalik ah? Ini bendera sudah cantik. Ini pusing tak ada cantik. Boleh You faham Okey. Simpan. Ini macam tak boleh. Ini macam boleh. Ya. Itu baru Ini betul. macam tak boleh Okey. You mesti kena hantam ya. Betul saya cakap. Simpan. Saya simpan lah. You beli lain Baik. Itu bendera terbalik. Balik tahu Baik. Cabut dulu. You berhenti. Itu bendera terbalik. Itu bendera tukar dulu. Pusing. Tak boleh. Pusing. Ini tak boleh dia macam. Tak boleh. Cabut. 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 You mau kena pukul lah kalau ni. Kan saya mau pukul. Orang lain ramai oh. You jangan buka. Yang ini macam pusing Okey. Sekarang buka. Sekarang. Sebelum ni orang lain tangkap you Nanti- Baik saya tangkap you dulu. Mana you beli ni apa hal terbalik Ini bendera sudah cantik. Ini pusing tak ada cantik. Boleh You faham Okey. Simpan. Ini macam tak boleh. Ini macam boleh. Ya. Itu baru Ini betul. macam tak boleh Okey. You mesti kena hantam ya. Betul saya cakap. Simpan. Saya simpan lah. You beli lain
guys, so kau tengok video yang berdurasi dalam 2 minit, 3 minit, tapi saya ulang sebanyak 3 kali lah untuk tetapan semua. Okay, dan tindakan yang diambil lah, tindakan cepat yang diambil oleh pasangan yang tengah menaiki motosikal tu. Okay, mungkin dia terperasan ya, mungkin kejadian ni mungkin berlaku di belah selatan ataupun Johor lah, sebab kat sana memang banyak lah kan. Dan tengok tengah-tengah apa seorang bayar ke, orang Rohingya ke, orang Batang, pekerja asing kan, yang tengah menaiki mengaji sebuah basikal lah. Terus seronok tengah dengar lagu. Dan apa yang mengejutkan ialah apabila dia mengibarkan bendera lah. Bendera kita, bendera Malaysia kan, secara terbalik guys kan. Kita pun tak faham macam mana dia beli tu memang dah terbalik ke macam mana. Sebab kalau apa yang saya perhatikan daripada pengamatan saya lah, memang kalau bulan dekat-dekat dengan bulan kemerdekaan ni, dekat dengan 31 Ogos, memang banyak lah kedai-kedai yang berkesempatan untuk menjual bendera-bendera daripada segi bentuk bendera yang besar dengan yang kecil, yang boleh kita kibar kecil tu. Dan kita tengok buy tu beli dan sangkut, mengikat dengan kuat lah pada bahagian kiri basikal dia, tapi terbalik kan. Dan apabila untuk seorang abang ataupun pasangan tu, dia menyuruh untuk memperterbalikkan musim balik pun dia tak boleh nak buat. Dan dia pun tak faham lah apa yang dia berkatakan, dan kita pun tak faham lah. Memang satu benda yang tak sepatutnya lah. Mungkin kita orang awam ni memang patutlah dipuji dan diberi kebenaran lah untuk menegur dan membantu lah pihak berkuasa mengambil tindakan lah kepada pasal-pasal terutamanya yang mengibarkan lah. Itu sensitif lah sebenarnya. Sebab bendera Malaysia ni bendera kebanggaan kita. Dan kita tengok baru-baru ni memang ada 2-3 kes berlaku di Johor lah. Bila memang terang-terangan lah. Kilang tu mengibarkan jalur gemilang secara terbalik. Kita tengok berapa lama dikibarkan, dan apabila ditegur oleh orang awam, dan akhirnya kilang tu disita. Memang satu tindakan yang bagus, yang betul oleh majlis berkuasa tempatan. Tapi dengan kata dipersoalkan lah. Tapi satu yang pokok pakalnya ialah apabila bendera Malaysia ni dikibarkan secara terbalik lah. Satu penghinaan lah bagi saya. Mohon apanya terutamanya kepada raja kita lah, Ki Agong, memperketatkan ataupun kata undang-undang tu. Sebab apa, jangan sampai ada lagi yang sengaja lah menterbalikkan. Tadi itu nasib baik tadi tu orang Rohingya ataupun orang-orang pekerja asing. Mungkin dia pun tak faham, ataupun mungkin dia pun tak faham, sengaja. Dan tindakan diberikan yang dibuat oleh abang tu memang patut lah. Last sekali dia mengeluarkan lah bendera tu, sebab bendera tu dah memang dah digam dengan betul-betul secara terbalik. Dan abang tu mengambil tindakan untuk merampas dan so kepada pihak di luar sana tu, kalau ada siapa yang nak memasang bendera, pohonlah hormati keadaan bendera tu yang lepas terbalik. Sebab menimbulkan kemarahan lah. Tapi yang peliknya, kenapa yang masang bendera terbalik ni orang-orang yang bukannya orang Melayu lah. Kebanyakannya orang-orang yang Cina, orang India ke, orang-orang kita pun tak faham apa yang disampaikan. Dan kita sebagai orang Malaysia sepatutnya tak kira lah India ke Cina ke Kadazan ke apa yang berwarga negara Malaysia lah. Patutnya mengambil perkara ini sebagai serius dan membantulah pihak-pihak berkuasa membenteras lah aktiviti-aktiviti yang bermoral apabila mereka ni memasang bendera secara terbalik, terutamanya di bulan kemerdekaan lah, pada 31 Ogos yang disambut merdeka tahun ke-69 tak silap saya. So selamat Hari Merdeka pada tahun akan datang, dan semoga kita mengecapi lah kenikmatan kemakmuran ni
dengan apa bersama-sama lah. Okay, dengan aman dan damai lah. So setakat itu saja perkongsian saya untuk kali ini. Jangan lupa like, subscribe video saya. Tinggalkan komen kat bawah sehingga berjumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.